Seorang peneroy getah dijatuhi hukuman penjara 24 tahun dan 12 sebatan oleh Mahkamah Session Pasir Mas selepas mengaku bersalah terhadap 4 pertuduhan melakukan amang seksual fizikal terhadap anak perempuan kandungnya berusia 13 tahun sejak tahun lalu. Tertuduh yang berusia 39 tahun membuat pengakuan itu selepas pertuduhan dibacakan di hadapan Hakim Zulkifli Abdullah. Mengikut kertas pertuduhan, tertuduh didakwa melakukan amang seksual fizikal terhadap anak perempuannya pada 28 Ogos 2025 ketika mangsa berusia 13 tahun 2 bulan. Tertuduh juga mengulangi perbuatan keji itu terhadap mangsa sama 3 kali lagi pada 25 Mei lalu, 26 Jun dan terakhir pada 30 Jun lalu. Bagi kesemua pertuduhan, tertuduh didakwa mengikut Seksyen 14-D Akta Kesalahan-Kesalahan Seksual terhadap Kanak-kanak 2017. Sabit kesalahan penjara maksimum 20 tahun dan sebatan. Mahkamah kemudian menjatuhkan hukuman penjara 6 tahun dan 3 sebatan bagi setiap pertuduhan. Mahkamah juga memerintahkan hukuman berkenaan berjalan secara berasingan daripada tarikh tertuduh ditangkap pada 3 Julai lalu.